Ini mungkin sekali spesies burung elang yang korang kerap temui. Tapi korang perasan tak? Kalau korang temui spesies ni, selalunya dia ada dekat dengan badan air. Hai, saya Acap dan ini elang siput white-bellied sea eagle Haliaeetus leucogaster. Taburan spesies ni sangat meluas. Korang boleh temui elang siput ni daripada selatan India sampai ke Sri Lanka, membawa ke selatan China, sampailah ke Asia Tenggara, sehinggalah ke Australia. Elang siput ni tergolong di bawah keluarga Accipitridae. Dan burung ni korang boleh jumpa dekat kawasan perairan seperti kawasan pesisir pantai, kawasan tasik dan juga sistem sungai. Karakteristik elang siput ni adalah bahagian kepala, leher dan bahagian bawah badan dia berwarna putih. Manakala bahagian belakang dengan bahagian sayap dia pula berwarna kelabu gelap. Ketika ia terbang, waktu ia buka sayap tu, korang boleh nampak bulu pelepah berwarna gelap dekat bahagian bawah sayap. Elang siput ni, ia spesies burung pemangsa yang memburu haiwan akuatik. Selalunya, makanan dia terdiri daripada ikan lah. Tapi ada kalanya ia akan memburu haiwan reptilia, burung-burung kecil dan juga mamalia kecil. Dan yang menariknya, kadang-kadang ia ambil kesempatan memakan bangkai. Cak, burung ni tangkap ikan pakai arut apa? Semana Hang ni awak, mana ada burung tangkap ikan pakai botkat? Tapi, elang siput ni, dia tangkap ikan memang efisien. Ia boleh swoop tangkap ikan tu dengan pantas tanpa mengakibatkan bulunya basah. Sarang burung ni selalunya terdapat pada pokok yang tinggi ataupun kawasan berbatu yang dekat dengan perairan, supaya ia mudah untuk bertenggek, meninjau mangsa, memburu dan jauh daripada gangguan haiwan lain. IUCN Red List telah kategorikan elang siput ni sebagai disconcern. Tapi, populasi dia berkemungkinan sekali sekarang ni sedang menurun. Ini berpunca daripada aktiviti manusia yang mengganggu rantaian makanan. Dua, berpunca daripada pencemaran. Dan ketiga, akibat daripada perubahan habitat. Dan kalau korang berminat dengan burung pemangsa kita ataupun sebarang megas tua yang lain yang terdapat di Malaysia, boleh follow channel kami sebab kita akan update video baru berkenaan dengan haiwan dari masa ke masa yang boleh korang pelajari.